Pernah terfikir tak, boleh ke ada satu trend gergasi yang menghubungkan seluruh benua Asia? Imagine kau naik train dari Malaysia, tidur 2-3 hari, buka-buka mata tahu-tahu dah sampai Japan. Ting tong, anda sudah sampai di destinasi anda, Tokyo. Bapak best macam ni. Sebenarnya projek ni pernah dicadangkan. Nama dia Pan Asia Railway Network. Tapi yelah, nama pun manusia kan, mustahil akan bersatu kecuali kalau nak kiamat. Kenapa aku cakap mustahil nak bersatu? Macam yang korang tengok kat berita-berita hari ni, ada negara tengah bergaduh dan isu-isu politik. Isu politik dalam negara sendiri pun tak habis-habis lagi. Bukan tu je, kos pun akan makan berbilion-bilion mat. Tapi tahi tak korang dah ada beberapa laluan yang dah siap. Contohnya train dari China ke Laos dan dari China ke Eropah pun ada. Jadi logik ke kalau ada train yang bersambung ke seluruh Asia? Belum lagi, tapi satu hari nanti mungkin boleh jadi. Best mat, boleh tengok view macam-macam negara sebelum sampai ke destinasi. Tapi aku rasa takkan indah seperti yang dikabarkan. Silap-silap ramai Bangla yang naik nanti. Berdirilah kau 3 hari kat dalam train tu.